Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Bual Santai Berhemah Madani, podcast di mana kita bincangkan isu semasa secara tenang tapi berisi. Bersama saya Syasha dan saya Laila Yasmin. Topik kita pada hari ini sangat menarik, tak Syasha? Ya, betul tu. Saya dengar topik kita adalah isu dan cabaran penggunaan media sosial di Malaysia, betul tu. Topik ini kalau kita tengok sekarang ni, dia melibatkan semua lapisan masyarakat, dari pelajar, masyarakat umum, semua guna media sosial pada hari ni. Betul. Saya tengok pengguna media sosial ni tak kira lah umur tua, muda, walaupun kanak-kanak ada media sosial kan. Jadi kat sini kita boleh nampak yang media sosial ni sangat mempengaruhi kita lah pada hari ni kan. Betul. Tapi kalau kita tengok, tak semua kesan dia positif kan. Ada kesan buruk, ada cabaran juga. Betul, sebab kalau kita tengoklah sekarang, orang bangun pagi dah tak cari air, tapi cari telefon dulu untuk buka media sosial. Jadi macam tu juga ke? Tak, saya tak. Apa yang kita nak bincangkan hari ni, Syasha? Hari ni kita akan bincangkan hari ni kami akan bincangkan 3 perkara, iaitu isu semasa yang berlaku, cabaran masa depan dan akhirnya cadangan untuk jadi pengguna media sosial yang berhemah lah. Penyelesaian lah daripada cabaran tu. Okay. Saya teringatlah dulu ada masa banjir besar tahun lepas berlaku. Waktu tu ada banyak berita palsu yang tular, sampai ada yang kata umpalan pecah. Tapi tak ada pun sebenarnya. Saya ada dengar juga berita tu. Tapi yelah, berita tu berita palsu sebenarnya. Jadi kita kat sini boleh nampak kan, penyebaran berita palsu tu berlaku di dalam kalangan masyarakat, dalam media sosial. Sebabnya mereka ni nak jadi orang pertama yang kongsi maklumat tersebut. Tapi mereka tak cari dulu info kesahihan info tersebut. Mereka tak tahu dari mana sumbernya, betul ke tidak semua kan. Jadi kita sebagai pengguna media sosial yang bijak, kita kenalah bertanggungjawab dalam menyebarkan sesuatu maklumat supaya tidak menimbulkan salah faham, panik dalam kalangan masyarakat kan. Ya, betul. Tapi kadang-kadang kita tengok orang tu bukannya jahat pun, cuma macam yang Laila katakan tadi, mereka nak jadi orang pertama. Betul, sebab ni lah semua nak jadi wartawan lah katakan dalam media sosial tu. Semua nak jadi yang pertama dalam berkongsi maklumat. Jadinya kita ni kena ada tanggungjawab lah dalam diri, mulakan tanggungjawab tu dalam diri kita untuk tanya dalam siapa yang berlaku tu, di mana, cari dulu kesahihan. Jadi jika tak sahih, jangan kongsi dulu lah. Okay. Tapi saya ada tengok juga banyak lagi isu lain kan. Selain daripada tu, apa lagi Syasha? Kalau cakap pasal cabaran media sosial, ada banyak. Tapi salah satunya saya rasa yang senang kita tengok lah kan, bully cyber. Contohnya komen kasar, bully terhadap rupa fizikal seseorang kan dalam internet. Semua ni macam berlaku dalam diam tau. Tapi memang kalau kita tengok, masalah kemurungan ni semua berlaku daripada media sosial kebanyakannya lah. Sebabnya macam contoh yang paling dekat dari dalam komen, walaupun sepatah dua kata yang kita cakap tu dapat mempengaruhi seseorang tau. Contoh dengan kita nak tegur sesuatu tapi dalam keadaan yang tak baik kan, kita rasa kita ada hak untuk bersuara. Tapi dalam kebebasan hak untuk bersuara tu, kita ada hak masing-masing. Kita tak boleh sampai menyakitkan hati seseorang, sampai menyinggung perasaan. Kita kena ada hak lah dalam berkata-kata tu. Jadinya pengguna media sosial ni tak boleh lah dalam komen atau video yang kita buat tu, kena jaga perilaku kita supaya tak adalah berlaku bully cyber ni kan. Tapi saya perasan selain daripada bully cyber lah kan, disebabkan juga ketagihan media sosial. Saya tengok lah kan, remaja zaman sekarang ni tak boleh tinggal telefon walaupun 10 minit. Kadang 5 minit pun tak boleh tinggal telefon tu. Diorang macam sangat ketagihan dengan media sosial tu, macam setiap masa diorang nak dengan telefon kan. Tak boleh ketinggalan walaupun sedikit maklumat kononnya kan. Macam yang Laila katakan tadi lah, bangun-bangun je kita tak cari
kita tak cari makanan, kita tak cari air, kita cari telefon dulu. Sebab kita nak buka media sosial. Jadinya betul. perkara ni sangatlah tak baguslah untuk jangka masa panjang. Sangat buruk untuk diri kita, kesihatan mental dan fizikal. Sebab bila kita ketagihan media sosial, telefon lah, kita kurang melakukan aktiviti yang produktif. Macam bila kita dah terlalu bergantung kepada media sosial ni, kita asyik nak tengok TikTok, Instagram dan sebagainya kan. Jadi sampai kita tak melakukan aktiviti macam bersukan, bermain sama rakan-rakan, keluarkan, kita macam terlalu taksub dengan media sosial dan sebagainya kan. Betul. Jadinya kalau kita nak jadi pengguna yang berhemah, kita kenalah belajar kawal diri kita dalam media sosial. Bukanlah kita yang media sosial tu mengawal diri kita kan. Lagi satu lah, saya nampak lah isu yang agak teruk lah saya tengok. Dalam media sosial ni pengguna menggunakan bahasa yang tidak sopan dan menggunakan bahasa rojak. Mereka campur-campur semua bahasa kan. Syasha nampak tak? Ya, betul tu. Kadang-kadang saya tengok komen kan, orang guna bahasa rojak tapi kita panggil sekarang sebagai bahasa Selangor. Betul. Bahasa Selangor. Kita boleh nak berborak secara santai tu, tapi bukanlah sampai kita tidak menjaga bahasa kan. Kita masih lagi kena kekalkan bahasa kita dan tak mencampur. Contohnya kalau kita tengok sekarang di dalam perbualan remaja pun, mereka suka mencampur bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam ayat-ayat yang mereka gunakan dalam pergaulan seharian kan. Betul tu. Jadi benda ni akan bawa ke media sosial dan ramai lagi yang akan menggunakan perkara tersebut. Ini kita kena ubahlah cara kita bercakap dan bercakap ni, sebab dari cara kita bercakap tu kita nampak seseorang tu berfikir macam mana, semua kan, peribadi dia macam mana. Selain daripada tu, saya juga perasan sekarang dah ada video yang mana orang tu dia gunakan muka palsu. Maksudnya bayangkan 5 tahun lagi apa lagi yang boleh jadi? Entah dia tukar manusia jadi haiwan. Betul jadi manusia. Bahaya tau. Saya ada tengok juga video-video yang macam sebenarnya dia dari gambar je tapi dia boleh jadi video yang bergerak macam manusia kan. Jadi kat sini kita tengoklah bahaya. Kalau masa depan akan berterusan dengan AI ni, agak bahaya, sangat bahaya lah. Sangat bahaya lah. Sebab semua benda kita dah tak tahu mana yang betul, mana yang tak betul kan. Jadi penggunaan AI ni kita kena jadi pengguna yang bijak. Kita kena tahu cara gunakan dengan baik. Tak bolehlah kita gunakan untuk perkara-perkara yang buruk. Penggunaan AI ni juga boleh menimbulkan fitnah, penipuan dan sebagainya lah. Kadang orang tu guna muka orang lain untuk dapatkan sesuatu. Contoh macam yang baru-baru ni lah saya tengok ada makcik ni, dia tertipu sebab ada satu video muka saudara mara dia. Jadinya dia tengok video tu jadi dia percaya kan. Dia tak tahu mana betul ke tak video tu kan. Jadinya cabaran tu sangat besar lah untuk kalangan masyarakat kita ni, jadi penipuan. Jadi kadang-kadang sampai merosakkan reputasi seseorang. Ya, betul. Saya rasa tapi kita tak boleh nafi lah, AI ni memang banyak keperluan dia kan. Banyak juga keperluan dan banyak juga dia punya kekurangan dia kan. Jadi kita kena bijak lah menilai dalam sesuatu perkara tu, bijak teknologi menilai AI tu. Kita kena tahu betul ke tak sebenarnya. Kalau kita nak tengok kan pasal AI semua tu, jadi sekarang ni orang tu macam dah kurang percaya dengan berita-berita yang rasmi pun. Orang dah kurang percaya sebabnya mereka merasakan perkara-perkara tu dah tak betul. Mereka rasa macam semua berita dah di AI kan, dah jadi palsu semua, penyebaran berita palsu yang terlalu meluas. Jadi mereka rasa berita yang rasmi tu pun jadi berita yang mereka dah tak percaya. Tak ada kepercayaan dalam diri masyarakat ni kan.
Faham. Jadi sangat bahayalah, kita kena ada kepercayaan sebab berita rasmi tu penting. Kita nak menyebarkan berita yang betul, bukannya berita yang palsu kan. Betul lah kan. Kalau tiba-tiba semua orang kita tak boleh percaya, jadi huru-hara lah kan kita. Betul. Masyarakat. Jadinya kita kena kita kena dalam kebebasan dalam media sosial ni kena ada hadnya. Bukannya sampaikan jadi macam tu lah kan, sampai tak ada kepercayaan dalam kalangan masyarakat kan. Kalau kita tengok dia punya kebebasan tu sampai macam semua orang pun boleh je menyebarkan berita yang palsu tu, tak kira lah siapa-siapa pun. Itu sebab banyak berita palsu yang tersebar. Dari seorang dia akan jadi meluas-meluas sebab bila seorang hantar kat seorang, nanti yang ini pun akan sebarkan lagi meluas-meluas. Jadinya makin ramai yang akan terlibat kan dengan berita palsu tu, sampai semua orang pun dah tak percaya dengan berita tersebut. Kadang-kadang daripada satu berita palsu tu dia jadi lagi berita palsu yang lain kan. Betul, dia akan menimbulkan lagi macam-macam lagi. Jadinya kat situ kita kena sekatlah benda tu daripada terjadi lagi meluas kan. Ya betul. Tapi kita memang tak boleh sangkalah generasi sekarang, termasuk saya lah, termasuk Laila juga. Kita tak boleh tak dipisahkan dengan media sosial. Betul. Kan? So, kita menggunakan media sosial ni banyak. Sebenarnya ada juga kelebihan kan. Cuma kita bincangkan sebab terlalu banyak keburukan yang ada pada media sosial ni. Walaupun ada kelebihannya, seperti kita boleh menggunakannya dalam pembelajaran, dapatkan berita terkini, kan? info-info yang ingin dipelajari. Tapi banyak juga keburukan yang kita dapat. Jadi kita kena bincangkan perkara ni dengan lebih mendalam. Seterusnya, apa lagi cabaran yang kita nampak lah kan sekarang ni, saya rasa tentang generasi sekarang ni. Dia dari kecil lagi mereka dah didedahkan dengan media sosial. Laila dulu macam tu ke? Lahir-lahir tak. Saya menggunakan media sosial mungkin daripada sekolah menengah. Ya kan? Syasha macam mana pula? Ya samalah kita. Sekolah menengah kan. Kita tak adalah dari awal sangat kan, bahaya kan. Sebab ibu bapa macam sekarang terlalu memberi media sosial tu kepada anak-anak. Perkara tu sebenarnya sangat bahaya lah. Jadi ibu bapa ni memainkan peranan penting lah dalam menjaga anak-anak mereka ni kan, dalam penggunaan media sosial. Sebenarnya kanak-kanak ni tak sesuai untuk menggunakan media sosial. Sebabnya mereka tidak dapat berfikir secara waras lagi. Jadi mereka tidak pandai menggunakan media sosial dengan baik. Mungkin mereka percaya apa sahaja yang berada di dalam media sosial. Kerananya pemikiran mereka masih kanak-kanak. Jadinya mereka tidak tahu yang mana yang betul, mana yang tidak betul. Kadang-kadang pengaruh buruk pun mereka ikut sebab mereka tengok macam menarik lah benda ni, jadi mereka ikutkan benda tu. Jadi sangat bahaya dalam penggunaan sosial dalam kanak-kanak ni. Tapi saya terfikir jugalah kadang-kadang bukan salah ibu bapa sebenarnya. Kadang-kadang kan ada ibu bapa yang bekerja, tak ada masa dengan anak. Jadi mereka bagi media sosial, bagi gadget-gadget untuk mengisi masa lapang. Apa pendapat Laila? Bagi saya mereka boleh memberi, tapi ada hadnya. Sebab penggunaan media sosial ni kuranglah sesuai dalam kalangan kanak-kanak. Sebab mereka masih berkembang lagi, otak mereka masih berkembang. Jadi mereka perlukan aktiviti yang dapat merangsang badan mereka, merangsang tangan mereka untuk jadi lebih kuat kan. Jadi kalau mereka menggunakan media sosial, mereka tidak menggunakan fizikal mereka dengan baik, otak mereka dengan baik untuk berfikir, kerana mereka hanya melayari media sosial, melihat video dan mereka tidak berfikir. Jadi dari situ pun mereka kadang menggunakan AI, jadi lebih bahaya. Sebab bila mereka melihat AI tu, mereka kadang mempercayai benda tu secara bulat-bulat. Kanak-kanak kan? Kanak-kanak mereka pun tak tahu sebab mereka tak dibimbing. Jadinya kalau macam tu mereka bahayalah. Mereka dengar apa mereka yang suka, tapi bukan kebenarannya. Baiklah.
Baiklah, kita dah bincangkan beberapa isu dan cabaran kan. Tapi apa penyelesaiannya? Penyelesaiannya, saya rasa lah pertama sekali bermula daripada ibu bapa lah, sebab dari rumah betul. kan. Daripada kecil kecil kita kena ajar anak-anak kita untuk menggunakan media sosial dengan baik, penggunaan bahasa yang sopan. Sebab apabila kita bercakap dalam media sosial, kita kenalah ada bahasa yang sopan kan. Sebab bila kita, contohlah kita menggunakan bahasa yang negatif, dia akan mencerminkan diri kita sebagai seorang yang negatif juga. Jadi perkara tu ibu bapa perlu mengambil untuk mengajar anak-anak kan dari penggunaan semua tu. Seterusnya saya rasa pendidikan dalam media sosial supaya mereka tahu beza cerita yang sahih dengan berita yang tak sahih. Contoh, mereka sebelum mereka mencari berkongsi maklumat tersebut, mereka perlu mencari di mana benda itu terjadi, di mana sumbernya yang sahih lah kan. Kita boleh carilah benda tu. Jangan tergesa-gesa dalam menyebarkan maklumat kita tak tahu. Ya, betul. Yang macam kita tahu lah, tak pasti jangan kongsikan. Jadi kita kena tahu semua benda tu. Bagi Syasha, kanak-kanak kan sesuai ke main media sosial? Ni soalan yang sukar. Saya rasa beberapa media sosial tu boleh. Tapi contohnya macam kita tengok sekarang YouTube. Untuk pembelajaran tu boleh lah, ataupun untuk berhibur kan. Kalau pembelajaran tu mungkin okey. Sebab banyak yang kita boleh dapat dalam media sosial ni, dalam pembelajaran semua kan. Bagus juga sebenarnya. Tapi kalau nak dibandingkan dengan keburukan tu banyak juga. Jadi kita punya penyelesaian lain dengan etika dalam bercakap dalam media sosial. Saya rasa kita kena mengubah cara bercakap dalam media sosial tu dengan cara yang lebih sopan dan beradab. Sebab sesetengah orang bercakap dalam media sosial tu tak ada adab. Ya, betul, kasar sangat. Mereka rasa mereka ada hak bersuara, jadi mereka cakap saja apa yang mereka nak. Perkara tu tak sepatutnya terjadi. Sebab bagi saya, benda tu memang semua orang ada hak kebebasan bersuara. Tapi ada had tersendiri. Jadinya kita sebagai pengguna media sosial, kita kena fikir dulu apa-apa yang kita nak cakap tu. Jadi kita kena jadi pengguna yang bijak sebelum kita bercakap sesuatu perkara kan. Kita kena ada komunikasi yang baik lah. Tak kisahlah dalam media sosial ke dalam dunia nyata supaya kita tengok cakap ni kan. Lagi-lagi kita risau sebab kanak-kanak lagi menggunakan media sosial sekarang kan. Bila mereka baca, mereka terikut-ikut. Betul. Jadi mereka mudah percaya. Seterusnya saya rasa perkara yang boleh jadi jalan penyelesaian adalah gunakanlah media sosial ni sebaik mungkin kan, dengan cara berkongsi ilmu yang bermanfaat. Mungkin boleh jadi platform perniagaan macam sekarang kita nampak kan, banyaklah dah jadi berniaga dalam TikTok, Shopee dan sebagainya kan. Jadikan ruang media sosial ni sebagai pembangunan diri dalam masyarakat semua. Sebab kita gunakan kelebihan yang ada tu untuk diri kita, untuk masyarakat. Sebab banyak yang kita boleh dapat kelebihan daripada media sosial ni. Jadi kita gunakan benda tu sebaik mungkin dan kurangkanlah, kita hapuskan segala yang negatif dalam media sosial. Betul tu. Kalau kita gunakan dengan ilmu, adab, etika yang betul, dia akan jadi apa kita panggil macam alat pembina lah kan. Betul. Tapi kalau guna tanpa batas, jadi teruk lah, jadinya banyak lagi kesan yang negatif kita akan dapat kan. Jadinya kat sini kita nampak lah banyak perkara yang kita perlu perbaiki, cabaran yang kita hadapi dan isu-isu yang terlalu banyak lah kalau kita nak bincangkan. Jadi kita kena perbaikilah diri kita bermula daripada diri sendiri dan akan mempengaruhi orang lain supaya menjadi pengguna media sosial yang bijak. Sebab sekiranya tak ada yang menjadi pemula, perkara ni semua tak akan dapat diperbaiki. Bagi saya
kita perlu mulakan dalam komuniti yang kecil dan akan bertambah baik di masa akan datang. Jadi dalam kalangan remaja pun kita dapat membantu mereka. Contoh dengan sekolah lah. Sekolah pun boleh membantukan dalam bagi tentang media sosial ni, cara penggunaan media sosial yang baik, apa yang kita boleh lakukan. Tak adalah remaja ni kadang-kadang mereka tak tahu tentang perkara-perkara tersebut. Mereka rasa mereka boleh melayari media sosial ni sebebas-bebasnya. Jadi mereka ni perlu pendedahan awal lah daripada sekolah untuk macam mana cara penggunaan ni kan. Sebab remaja pun kadang-kadang terlibatkan dalam bully cyber tu kebanyakan remaja. Betul, kebanyakan remaja lah kita boleh tengok. Sebab mereka tak tahu cara penggunaan dengan baik. Jadi kita kena selesaikanlah semua perkara ni. Okey lah. Apa lagi yang Syasha rasa kita perlu bincangkan hari ni? Saya rasa kita dah cukup lah. Cukup lah kan ini bincangan kita dah bincangkan banyak cabaran, tapi sebenarnya memang lagi banyak lah kan. Ada lagi banyak cabaran daripada kanak-kanak, ibu bapa, seterusnya pelajar, masyarakat umum. Kita pun dah bincangkan, kita bincang apa tadi? Cara penyelesaian. Ya, cara penyelesaian. Jadi banyaklah cara untuk selesaikan perkara-perkara ni. Sebab perkara ni perlu dibendung awal lah. Sebab kalau lagi lambat lah kita ambil tindakan, lagi teruklah penggunaan media sosial ni kan dalam masyarakat. Betul. Jadi kita kena mulakan dari diri kita dulu, Syasha. Kita dulu. Okay. Itu saja ke pembincangan kita hari ni? Saya rasa sangat menarik lah topik kita pada hari ni kan. Betul kan. Media sebab sangat dekat lah dengan kita. Okay lah Syasha. Kalau kita nak borak lagi panjang memang banyak habis lah kan kita nak bincangkan. Memang banyak tentang isu, cabaran, penyelesaiannya. Tapi mungkin ni sahaja yang kita akan bincangkan pada hari ini. Tapi yang tunggu untuk akan datang, mungkin kita akan buat yang lagi menarik. Mungkin kita akan tajuk lain. Menarik. Okay. Jadinya tunggu yang akan datang pula ya. Okey, terima kasih untuk hari ini dan itu sahaja daripada kami. Bye.